It's time for Alti Studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita TVPSS bersama saya Endrana Syakira. Hari ini berlangsungnya program Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2025 anjuran SMK Ulu Tiram Johor Bahru. Lebih 500 orang membanjiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan diwarnai pakaian hari raya yang berwarna-warni. Majlis yang diadakan ini bermula pada jam 7 pagi hingga 6.45 petang. Itu turut membabitkan semua guru dan pelajar di sekolah ini. Majlis ini diadakan di kelas masing-masing untuk menyantuni guru dan pelajar dari pelbagai latar belakang, bangsa dan agama. Antara menu juadah utama adalah ketupat, lemang, kuih muih dan pelbagai jenis juadah lagi sumbangan dari ibu bapa, pelajar dan guru. Majlis ini bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan keluarga Malaysia selain dapat membentuk semangat kerjasama di kalangan guru dan pelajar di sekolah ini. Ia sekaligus menyemai sifat perpaduan di antara guru dan pelajar. Selain jamuan hari raya, beberapa aktiviti turut diadakan bagi memeriahkan majlis. Suasana majlis sambutan hari raya ini amat meriah dirasai. Diharapkan majlis sambutan hari raya Aidilfitri seperti ini dapat diadakan setiap tahun. Sekian perkongsian sambutan majlis hari raya Aidilfitri 2025 dari saya Endrana Syakira. Terima kasih kerana menonton. Memohon restu dengan bakti kepada Ilahi Tuhan Maha Suci. Selamat sejahtera, saya Aisyah Rasri selaku wartawan TVPSS SMK Ulu Tiram bersama Cikgu Syarina iaitu penyelaras Kelab Guru Sekolah SMK Ulu Tiram. Selamat Hari Raya Cikgu. Boleh saya tanya beberapa soalan untuk liputan sekolah? Bagaimanakah cikgu melihat sambutan ini dapat memupuk perpaduan antara warga sekolah? Sebelum itu, lebih dahulu saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SMK Ulu Tiram, tak kisahlah guru-guru dan murid-muridnya serta kaki tangan sekolah. Saya melihat sambutan yang diadakan seperti hari ini sememangnya dapat memupuk perpaduan di kalangan pelbagai kaum. Seperti mana yang kita nampak, walaupun sekolah ini pelajarnya terdiri daripada berbilang kaum, namun bila kita adakan sambutan macam ni, pelajar-pelajar semua bersemangat. Dalam satu kelas tu kadang-kadang ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, tapi
bersama-sama nak memakai pakaian tradisional, buat siapkan hiasan kelas, bawa makanan. Itu memang satu amalan yang baiklah untuk memupuk perpaduan di kalangan kaum. Seterusnya, apakah harapan cikgu terhadap pelajar sempena Hari Raya ini? Sempena sambutan yang kita adakan pada tahun ini, walaupun mungkin kita akan adakan juga sambutan yang sama setiap tahun, cikgu berharap pelajar-pelajar bersama-samalah dapat menjaga kesopanan, kesusilaan, jaga batas-batas pergaulan. Hari ini semua pun pakai cantik-cantik lah, cikgu tengok. Memang masing-masing bergaya dengan pakaian tradisional masing-masing, tapi masih lagi mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih cikgu. Sekali lagi selamat Hari Raya. Sekarang saya bersama Cikgu Naj. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya. Apakah pendapat cikgu tentang penganjuran majlis seperti ini di sekolah? Pada pendapat saya, majlis seperti ini yang diajukan di sekolah satu benda yang bagus. Dia memberi ruang dan peluang kepada semua guru-guru dan pelajar untuk mengeratkan lagi hubungan sesama sendiri, dan dia memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengurangkan sedikit stres. Selepas kita belajar, kita ada sedikit ruang untuk kita release stres sikit lah. Jadi dia satu peluang yang bagus. Terima kasih cikgu. Kini saya bersama dengan Ustazah Hawa akan membicarakan tentang jamuan Hari Raya. Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang jamuan Hari Raya di sekolah? Okey, untuk jamuan Hari Raya pada tahun ini sangat meriah dah, dengan banyak makanan, serta kemeriahan pakaian anak-anak untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim, makan bersama-sama di antara satu dengan yang lain. Soalan yang kedua, sebagai seorang guru, apakah harapan Ustazah tentang jamuan Hari Raya di sekolah? Okay, harapan saya tentang jamuan di sekolah ni untuk tahun-tahun hadapan, untuk meriahkan lagi, kita adakan kumpulan marhaban, selawat ke kelas-kelas bersama-sama dengan guru dan pelajar. Baiklah, terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa membicarakan tentang jamuan Hari Raya di sekolah. Sekian daripada saya, terima kasih. Sekarang saya bersama seorang murid lelaki dari SMK Ulutiram. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Khalil Ramazan dari kelas 1B. Saya ada beberapa soalan yang perlu awak jawab, boleh? Soalan pertama, apa arti Hari Raya menurut awak? Pada saya, hari ini itu menggerakkan silaturahim antara semua umat Islam dalam diri. Selepas dia menunjukkan ada syukur kepada sembilan berpuasa. Soalan kedua, apa kuih atau menu Hari Raya yang menjadi kegemaran awak? Menu Hari Raya dan kegemaran saya, ayam masak. Yang terakhir, boleh tak awak berikan sedikit ucapan Hari Raya kepada seluruh warga SMK Ulutiram? Selamat Hari Raya kepada semua warga SMK Ulutiram. Daripada saya, maaf saya tak mati. Terima kasih. Terima kasih. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Warga SMK Ulutiram ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami dari kelas 2B ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf
Saya akhiri kata saya dengan sebuah pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suaka di kota tinggi. Selesai sudah tugasan kami, ke lain masa bersua lagi. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya harap perkongsian